Bang, siapa nama bang? Isyam. Isyam. Isyam makan nasi ayam dekat Nurul Hadi ni kan? Sedap ke tidak? Assalamualaikum guys. Boring duduk rumah seorang-seorang guys. Nak ajak mem kerja, nak ajak anak-anak sekolah. So perut pun macam lapar ni. Tapi guys, aku ada terdengar orang cakap nasi ayam viral di Nurul Hadi. Di mana tahu guys? Okey, di Southern Tiger Hub di Bandar Putra Kulai, Johor. So, apa kata aku ajak korang ke sana, kita try sama ada sedap atau tidak. Jom. Ok guys, aku pun dah sampai kat kedai Nurul Hadi ni. So kita nak cari bos dia. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam tuan. Ya tuan. Bos, saya dengar kat sini ada nasi ayam viral lah bos. Orang cakap sedap bos. So saya ni tengah lapar ni bos. Saya nak order satu. Itu macam bos kan? Okey, baik. Cantik bos. Satu. Sekarang saya buat. Makan. Okey bos. Okey, sementara menantikan nasi ayam dan orang cakap viral, nasi sedap So aku nak test lah. Okey, ni bos datang. Alamak bos, cepatnya bos. Okey tak? Memang mantap lah bos servisnya. Kita servis laju. Mantap. Tengok bos yang hantar tau guys. Bunyi tadi tapau je. Ada nak makan tak? Okey, itu je Okey guys. Ini nasi ayam dia So sekejap lagi aku nak review guys. Tengok, ni bos. Ada sambal dia, ada kuah sop. Ni sambal dia. Ni ada special kicap dengan ayam. Kicap dengan ayam Okey, yang ini dia nasi Okey guys, makanan pun dah sampai. Aku nak review. Tengok go ke tak go. Okey, bismillah. Kalau per 10 guys, per 10 aku kasih 9.99 guys. Padu. So korang datang mana? Boleh Hadi Bandar Putra. Anggur sedap. Boleh. Aku tak bohong guys. Anggur satu Okey, jom kita cari. Okey, kita dah jumpa brother. Ada 3 orang ni tengah makan nasi ayam Okey bang, siapa nama bang? Isyam makan nasi ayam dekat Nurul Hadi ni kan? Sedap ke tidak? Alhamdulillah, saya sedap. Dia punya sambal sedap. Dia punya sambal sedap Nasi dia, ayam dia semua okey tak? Okey. Ngam okey Ngam betul tengok guys. Brother ni, abang ni, dia cakap sedap Jadi aku tak bohong guys So korang datanglah ke gerai Nurul Hadi Family Food Factory, masakan ala Thai. Ciao. Siap. Okey, bos. Mana bos? I am here. Okey bos. Okey, jujur saya cakap dia memang power bos. Nasi ayam dia memang power. Okey, sekarang baru saja kongsi dengan orang rumah. Orang rumah cakap bungkus 3 bos. Alhamdulillah, terima kasih tuan Okey, bungkus 3 untuk family kat rumah. Ayam nak peha ke nak kepak? Boleh select. Semua peha. Tiga peha 3 peha bos. Ya, memang kita orang dah standby kan peha. Semua peha. Okey bos, asing. Tapi asing Okey, baik. Okey, cantik. Terima kasih. Alright. Okey guys, inilah pemandangan orang ramai yang berada di Nurul Hadi So korang boleh datang lah kat sini. Okey, bungkusan pun dah datang. Okey, ni aku punya mie soup. Okey, kejap lagi aku nak ke sana buat bayaran. Dan tengok aku punya nasi ayam dah bungkus kedua.
Sedap guys, nampak tu. Okay guys, aku pun dah sampai rumah. Perut pun dah kenyang. Dan ternyata guys apa yang orang viralkan, apa yang orang katakan nasi ayam dekat Nuryadi di Southern Tiger Hub, Bandar Putra Kurai sedap. Yes, sedap guys. Aku kasih 9.99 per 10. So mantap. Okay guys, hingga ketemu lagi di review-review ataupun random yang seterusnya. Dari aku, Cucu Raja Bugis. Ciao.